Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada para penonton dan juga para pendengar yang setia menonton dan juga mendengar podcast kita pada hari ini, iaitu Dajas Podcast. Episod kita pada hari ini sangat istimewa di mana kita akan membincangkan tentang kesan pandemik yang telah mengubah dunia kita, iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan juga ekonomi Malaysia. Pandemik COVID-19 ini bukan sahaja memberikan kesan terhadap kesihatan masyarakat, malah juga memberikan kesan terhadap sistem ekonomi kita dan juga kehidupan seharian masyarakat. Jadi pada hari ini podcast kita akan menampilkan dua tetamu istimewa untuk mengupas dengan lebih lanjut. Itu kita ada tetamu yang paling huja, iaitu Dr. Adam. Apa khabar Dr. Adam? Alhamdulillah baik. Dan seterusnya kita ada Dr. Dania. Hai. Apa khabar Dr. Dania? Kau baik. Macam mana pula dengan kamu? Alhamdulillah. Oh, sebelum tu saya lupa nak perkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Aisyah Safir binti Syahidah, merupakan host podcast kita pada hari ini. Melengahkan masa lagi lah, kita akan mengupas ataupun membincangkan dengan lebih lanjut topik kita pada hari ini, iaitu kesan ekonomi terhadap ekonomi global dan juga ekonomi Malaysia. Jadi kita beransur berdebar-debar lah pula. Kita santai-santai kita berhadapan dengan orang hari yang ini. Orang yang bijak pandai pada hari ini. Jadi sebelum kita melengahkan masa, saya ingin mula dengan Dr. Adam dululah. Saya ingin bertanya tentang kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global. Kesan terhadap COVID-19 terhadap ekonomi global. Ya. Okey, baiklah. Pertama-tama sekali kita perlu tahu apa itu pandemik. Pandemik ni ialah satu wabak berjangkit yang melibatkan banyak negara hingga mampu merentasi benua. Jadi antara kesan utama daripada yang kita dapat lihat pada COVID-19 ini, pandemik ni memberikan yang saya nampak gangguan rantaian bekalan dunia, seperti makanan, minyak, petroleum, segala bahan-bahan import dan eksport lah. Jadi dari situ dia telah mengganggu kestabilan ekonomi dunia, sebabkan banyak perkara tergendala, dan juga pada ketika itu memang sangat tidak menguntungkan banyak negara lah, terlebih-lebihnya pada negara yang menekankan terhadap sektor pelancongan. Disebabkan mereka hanya bergantung pada sektor pelancongan sebagai sumber pendapatan negara mereka. Jadi selain itu, pada ketika itu juga banyak pengangguran dan juga memberikan banyak impak negatif, disebabkan semua yang kita perlu buat, kerja-kerja hakiki kita terganggu. Selain itu, seperti yang kita dapat lihat, negara-negara seperti negara pulau-pulauan kecil seperti Maldives, Thailand, Filipina, yang menjadikan sektor pelancongan sebagai sumber pendapatan negara mereka terkesan dan terjejas dengan amat teruk, di mana mereka tak dapat pulih dengan cepat selepas pandemik COVID-19 ini. Jadi apa yang saya dapat rangkumkan dan simpulkan di sini, COVID-19 ni memberikan impak negatif terhadap ekonomi global lah. Disebabkan contohlah, jika saya ingin berurusan dengan negara pengeluar minyak terbesar, pada waktu tu sepadan ditutup, ekspor dan import tidak berlaku. Jadi kita yang nak menjalankan kerja-kerja hakiki kita, yang kita memerlukan minyak, membawa pengangkutan makanan daripada Semenanjung ke Sabah, daripada Kedah ke Johor, terganggu. Senang cerita, dia terjejas daripada bermacam-macam aspek lah. Itu saja. Terima kasih Dr. Adam. Tadi Dr. Adam ada menyentuh tentang gangguan rantaian bekalan. Ya, betul. Dan juga proses pemulihan ekonomi global.
Jadi saya ingin tanya Dr. Adam lah, apakah pandangan Dr. Adam tentang pemulihan yang sedang berlaku ni, adakah masih stabil ataupun kurang stabil? Oh, stabil atau kurang stabil daripada apa yang saya kaji dan saya lihat, sebenarnya ekonomi global pada ketika ini kurang stabil lah. Disebabkan ada negara yang dah pulih, ada negara yang masih lagi sedang untuk memulihkan selepas pandemik COVID-19 ni. Contohnya negara seperti Amerika Syarikat, China dan juga Korea Selatan. Mereka telah pun mengambil langkah awal untuk menangani COVID-19 ni. Jadi negara mereka akan pulih dengan lebih cepat. Contoh seperti Amerika Syarikat yang sekarang dengan teknologi AI-nya banyak datang daripada Amerika Syarikat, digunakan oleh seluruh bangsa dan rakyat di dunia. Tetapi pada negara yang lambat pulih sedikit seperti Filipina, Pakistan, Sri Lanka, ambil sebagai contoh, mereka terlibat dengan krisis hutang. Pakistan pun sama juga terlibat dalam krisis hutang disebabkan mereka sangat bergantung kepada IMF lah, iaitu tabung kewangan dunia tabung kewangan antarabangsa. Jadi dari situ bila mereka banyak berhutang dengan IMF ini, mereka sukarlah untuk membangun disebabkan mereka perlu menangani hutang tersebut sambil membangunkan negara mereka yang telah pun terjejas teruk masa pandemik COVID-19. Sebenarnya yang saya nampak, ekonomi global pada ketika ini masih belum benar-benar kukuh. Terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh Dr. Adam sebentar tadi. Kita beralih pula kepada peringkat tempatan. Jadi saya mempersilakan Dr. Daniel untuk membincangkan lagi mengenai kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. Dipersilakan. Okay, baik. Terima kasih. Untuk mengulas kesan pada ekonomi Malaysia, maafkan saya, pula ialah di mana kesan yang paling besar kita dapat lihat pandemik COVID-19 ini ketika Perintah Kawalan Pergerakan dilakukan di Malaysia. Okey, kenapa sewaktu itu yang paling genting lah, di mana peniaga kecil telah menutup kedai mereka ataupun mereka mengurangkan pekerja mereka. Hal ini telah menyebabkan peningkatan kadar pengangguran di Malaysia dan juga memberi tekanan terhadap keuangan isi rumah. Disebabkan oleh itu, pihak kerajaan telah memberi inisiatif ataupun bantuan terhadap rakyat untuk membantu merancakkan lagi ekonomi negara kita. Antara contoh bantuan yang diberikan ialah kita panggil BKC, iaitu Bantuan Khas COVID-19, di mana kerajaan memperuntukkan sebanyak 3.1 bilion ringgit Malaysia dan sebanyak 10 juta penerima yang terdiri daripada kalangan rakyat Malaysia lah yang layak menerima bantuan tersebut, dan bantuan tersebut diberikan secara berperingkat kepada rakyat Malaysia. Jadi Dr. Daniel tadi saya ingin tanya, apa perubahan terhadap negara? Ya, perubahan ada. Perubahan terhadap negara adalah dari segi penggunaan teknologi digital, kerana terdapat kaedah perniagaan yang baru juga. Antara contoh, individu yang tidak pernah berniaga secara atas talian, mereka akan mencuburi bidang tersebut secara tidak langsung dengan cara mereka menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Instagram untuk menjual produk mereka. Secara tidak langsung juga sekaligus mereka dapat menimba pengalaman baharu. Terima kasih atas perkongsian Dr. Daniel tadi. Jadi kita dapat lihat bahawa pelbagai langkah-langkah yang diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi saya ingin tanya pandangan Dr. Daniel lah. Apakah adakah langkah-langkah ini lebih berkesan dalam jangka pendek sahaja ataupun mampu memberi impak jangka panjang juga kepada ekonomi negara?
pada pendapat saya langkah ini sangat penting untuk jangka masa yang pendek. Untuk jangka masa yang panjang pula, ianya masih kurang kerana pihak kerajaan ataupun Malaysia ni perlu memperkukuhkan lagi penggunaan teknologi digital dan bakat ataupun kemahiran sendiri. Okey. Terima kasih atas pandangan dua ahli jemputan kita pada hari ini. Sama-sama. Sungguh bermaklumat dan bermanfaat. Jadi kita bukan sampailah. Kita ada sedikit selingan, video selingan. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama saya Muzaffar, orang selalu panggil Jaafar. Okey, Jaafar, saya ingin tanyakan satu soalan. Boleh. Apakah kesan pandemik dari sudut ekonomi yang keluarga Jaafar ataupun Jaafar rasakan? Okey, waktu pandemik tu macam biasalah, kita rakyat Malaysia tak boleh keluar daripada rumah kan. Jadi sebenarnya kesan ni lebih kepada ibu bapa saya lah. Saya pun sebagai anak sebenarnya terkesan juga sebabkan diorang pun terkesan. Jadi kat sini sebenarnya macam ayah saya ni dia seorang pemandu lori. Jadi macam kita tahu pemandu lori ni dia bawa barang-barang yang dia ekspor dan diimport semua kan. Jadi pada waktu tu ekonomi masih tak stabil lagi disebabkan kita ada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, jadi kita tak boleh nak keluar rumah. Jadi dekat situ ayah saya ni dia kurang lah dapat kerja ataupun job untuk dia menghantar barang tu. Jadi penghantaran pun semakin sikit. Jadi kat situ sebenarnya dia mempengaruhi lah ekonomi keluarga kami dari segi gaji. Gaji yang daripada sebelum ni boleh dapat dalam 2,000 lebih, jadi 1,000 lebih. Kadang tak sampai 1,000 pun. Jadi walaupun kalau mak saya pula, mak saya dia kaki tangan kerajaan, walaupun agak tak mempengaruhi sangat dia, tapi dari segi bil, barang dapur, barang basah semua, jadi macam terganggu lah disebabkan ekonomi atau gaji ayah saya ni semakin berkurangan. Jadi kat situ dari segi bil, barang-barang dapur semua agak terjejas lah dekat situ. Jadi kami pun kena juga COVID-19 PKP itu. Jadi sebenarnya lagi menambah tekanan, menambah beban nak beli ubat, nak minta tolong orang daripada luar untuk cari barang-barang keperluan semua kan. Jadi itulah antara kesan-kesan ataupun impak yang jadi pada kami waktu COVID-19. Terima kasih Jaafar. Jadi daripada temu balik ini, kesan pandemik COVID-19 bukan memberi kesan buruk terhadap kesihatan saja, malah ekonomi kita juga. Kembali lagi kita bersama Dahsyat Podcast. Masih setia dengan tetamu-tetamu jemputan kita pada hari ini. Ya. Jadi doktor, Ya, saya ada buat sedikit kajian lah tentang kesan-kesan pandemik COVID-19 ni. Oh, rajin awak Ya. Sebelum ni kita ada berbincang tentang kesan negatif. Jadi saya ingin memberitahu tentang kesan positif pula lah doktor. Izinkan saya. Sila. Bagus. Jadi contoh kesan positif yang boleh kita ambil daripada isu-isu ni adalah seperti peningkatan penggunaan teknologi digital. Betul. Seperti ramai penduduk rakyat yang dalam pandemik tu mereka lockdown. Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah kawalan. Ya, PKP. Ramai yang tidak boleh keluar bekerja. Mereka bekerja dari rumah, work from home. Bekerja dari rumah tu. Bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah. Jadi disebabkan mereka bekerja dari rumah, mereka terpaksa bijak ataupun belajar untuk cara menggunakan komputer, aplikasi. Betul? Betul. Jadi saya rasa ini memberikan kesan yang positif kepada ekonomi negara dengan adanya kemahiran peningkatan literasi penggunaan digital ni. Mereka
boleh menggunakan kemahiran mereka dalam bekerja. Ah, Seterusnya adalah di mana guru-guru tuition, okay. mereka boleh Mengajar. mengajar dari atas talian. Betul. Dan juga syarikat kini pun ada menggunakan seperti e-dagang, penghantaran makanan. Mesti ada macam GrabFood, Great Foodpanda. foodnya. Ini juga memberikan kesan yang positif terhadap ekonomi. Betul tak, Doktor? Betul. Apa yang nak cakap tu semua betul. Bagus Bagus lah tadi. mempunyai pengetahuan isu bersedia. semasa. Ya. Okey, tapi saya ada nak tambah sedikit lah tentang kesan-kesan positif daripada selepas pandemik COVID-19 ini. Antaranya peningkatan fleksibiliti cara bekerja. Contohnya macam yang awak cakap tadilah, kita boleh bekerja dari rumah, iaitu work from home. Sebenarnya pada ketika dan selepas pandemik COVID-19 ini, banyak syarikat multinasional seperti Twitter ataupun sekarang yang lebih dikenali sebagai X, dan juga apa lagi satu tu, Microsoft, daripada Microsoft, mereka membenarkan pekerja-pekerja mereka bekerja dari rumah. Dan kajian daripada Harvard Business Review menunjukkan peningkatan sebanyak 13% produk daripada produktiviti pekerjaan. Jadi sebenarnya bekerja dari rumah ni lebih efisien, sebab kan bila kita nampak produktiviti tu meningkat, kita punya kerja lebih berkualiti lah. Jadi sangat membantu. Selain itu, apa yang saya dapat lihat, kesedaran dan juga kesedaran kesihatan dan penjagaan kebersihan manusia lah, bukan saja di negara kita, malahan di peringkat global. Mereka lebih sedar. Contohnya dalam proses pembuatan makanan, kita biasa tengok peniaga jalanan ataupun orang putih kata, orang putih lah, in English kita panggil street food. Okay, dari situ kita nampak mereka sekarang zaman dulu mungkin kita berniaga tanpa pakai sarung tangan, tanpa pakai pelitup muka, tapi sekarang kita nampak orang lebih celik. Jadi mereka jadi lebih berjaga-jaga, makanan dah makin bertutup, prosedur mereka lebih ketat. Jadi kesedaran tu menyebabkan komuniti kita jadi lebih sihat. Bila lebih sihat, jadilah kita orang yang lebih bertenaga, produktiviti kita lebih meningkat sebab kita lebih selesa. Dan juga apa yang saya nampak kesan positif ini, apa tu, ni alam sekitar kita. Alam sekitar kita pada ketika ini sebenarnya lebih sihat selepas COVID-19 itu. Disebabkan yelah kita lama kan, betul tak? Lama sekali kita berada dalam PKP, iaitu kalau negara lain panggil MCO lah, Movement Control Order. Jadi disebabkan kita dah lama tak keluar dari rumah, kita nak pula sampailah ke sekarang ni masih lagi ada yang bekerja dari rumah. Jadi pelepasan karbon dioksida tu pun berkurang. Jadi betul. Kesan alam sekitar kita ni jadi lebih sihat. Kajian daripada NASA sekalipun menunjukkan penurunan nitrogen dioksida hanya 30 ke 40%. Jadi menyebabkan persekitaran kita ni jadi lebih sihat lah. Jadi baguslah untuk kita. Itulah saya nak tambah sikit. Sekian itu dari saya. Izinkan saya untuk larikan sikit daripada topik kita. Silakan. Boleh. Kita dapat lihat juga pandemik COVID-19 ni turut memberi kesan terhadap mental rakyat Malaysia lah. Terutamanya di mana ahli keluarga dipisahkan disebabkan oleh kuarantin di pusat yang berbeza dari segi keuangan, sebab kan rakyat mula diberhentikan kerja, hilang kerja, jadi hilanglah sumber pendapatan, isi rumah pun berkurangan. Jadi semua benda tu sangat mempengaruhi lah semasa pandemik COVID-19 ini menular.
Ya. betul. Terima kasih atas pendapat-pendapat yang diberikan, lontaran-lontaran yang diberikan oleh doktor-doktor kita. Jadi saya ingin sama-sama. tanyalah tentang pengangguran. Boleh ke? Sila. Kan Dr. Dania ada cakap tentang ramai yang diberhentikan bekerja apa semua kan. Jadi dah diberhentikan bekerja. Macam mana negara kita ataupun peringkat global untuk membendung peratus pengangguran tu? Disebabkan itulah, kalau inisiatif tu dia ada dua cara diambil oleh pihak individu sendiri dan pihak kerajaan, di mana kerajaan memberi bantuan pun dia mempengaruhi keuangan negara. Kalau daripada segi individu, mereka mencari pekerjaan mereka dengan cara, sebab itulah munculnya usahawan tempatan pada ketika itu, usahawan baru di mana yang kita tak pernah tahu pun sebelum ni, tiba bila wujudnya pandemik COVID-19 ni, pada waktu tu wujudnya usahawan baru. Yelah, mencurilah bidang tu. Betul. Mereka kan hilang pekerjaan, tak tahu nak buat apa-apa. Itu salah satu cara meningkatkan ekonomi. Mereka ceburilah bidang keusahawanan ni. Sebab biasalah bisnes kan antara penyumbang sumber pendapatan yang agak tinggi. Dan juga kita starting pun kita cari modal, cari barang, kita jual. Ya, betul. Sangat menarik kita punya episod kali ini. Perbincangan kita hari ini sangat penuh dengan fakta dan juga maklumat. Jadi kita berada di penghujung segmen kita pada hari ini. Ya, habis dah. Ya. Cepat betul macam lalu. Ya, betul. Sedih lah. Sabar doktor, sabar. Jadi kesimpulan yang boleh saya simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini ialah pandemik COVID-19 ni memberi kesan yang besar dari segi ekonomi, kesihatan, sosial dan juga kelemahan sistem yang sedia ada. Walaupun daripada kesan ini memberikan melahirkan banyak keburukan dari segi pembuangan kerja, ekonomi. Ya, betul. Tapi juga dia ada juga kesan kesan positif dia dari segi banyak masyarakat celik dalam penggunaan teknologi. Ya, betul. Pendedahan tentang kebersihan dan sebagainya. COVID-19 ni juga mengajar kita ataupun memberi kita pengajaran untuk masyarakat ambil iktibar dan juga jadikan sebagai panduan untuk kita hadapi cabaran di masa akan datang. Di masa yang akan datang. Betul. Itu sahaja rasanya kesimpulan kita pada hari ini. Jadi kita nak akhiri podcast kita pada hari ini. Jadi itu sahaja daripada Dahsyat Podcast pada hari ini. Terima kasih atas penonton-penonton yang sudi mendengar dan juga menonton. Dan juga terima kasih kepada saudari Aisyah. Saudari Aisyah yang kata menjemput kami. Terima kasih semua. Jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.